sana dengan menaiki kereta api? Okey. Kami Ironman selama berapa orang? 15 akan ke Singapura untuk Singapura Marathon. Kita akan menaiki kereta api daripada KL ke Singapura dan akan berlaku di Johor Bahru. Ini adalah program pertama saya bersama Ustaz Ironman. Kita sekarang berada di stesen Bandar Singapura sampai dalam pukul 8.15 pagi. Hari Sabtu 5 bulan 12 2009. So kita lepas ni akan naik MRT untuk ke stesen Bugis. So hotel untuk simpan beg dulu dan terus pergi Toru. Tengah pasang chip champion chip. Chip ni guna untuk apa Untuk detect timing kita masa start and untuk finishing sekali. Ini nombor chip kemudian individu. So basically bila dia detect berapa kilometer dia detect? Tak pastilah kalau nak ikutkan setiap 10 ataupun selepas 21 mesti dia detect kan? Dia akan detect. Dia ada timing station untuk detect. Okey. Ini adalah petroleum jelly. Warna dia putih. Gunaan dia adalah untuk letak dekat sebelah kerangkang ni ataupun belakang ni. Dan sini lah. Supaya tidak mengurangkan geseran, supaya tidak luka dan melecet. Ini adalah antara produk yang biasa digunakan oleh full marathon. Daripada atas kita ada gelang kolam tote, iaitu titanium. Ni untuk apa tujuan? Dia untuk membekalkan negatif ion di seluruh badan untuk melancarkan peredaran darah. Di samping itu kita ada jam, iaitu Garmin yang menggunakan teknologi GPS dan memudahkan data kita untuk dilihat di paparan komputer lah. Lepas tu kasut macam biasa lah. Running shoes lah. Running shoes. Mana Kayano dia? Sekejap. Tak nampak je. Belah sini ke? Mana Kayano? Tipu ni. Ini kat sini. Ni Kayano. Del Kayano 15. Nampak right. Lepas tu socket macam biasa lah bro. Ini adalah salon pas gel untuk mengelakkan kekejangan. Lepas tu Tide Diadora. Saya bagi tahu Tide Diadora. West. Ni West yang baru ni lah. Senchard New Balance. Okey. Itulah gadget daripada atas sampai ke bawah. Spender. Ni. Okey, nombor 26843, iaitu nama saya di bawah. Wong Rambo. Simpan beg. Okey, bagi sikit. Simpan beg dalam plastik beg yang diberikan. Ini adalah plastik yang diberikan. Agak besar plastiknya. Agak tebal, berkualiti, bagus. Lepas ni buat apa? Lepas kita masukkan beg kita dalam plastik, kita akan letak di kaunter nombor ni lah. Faham mengikut kita punya PIN number. Contohnya yang colour biru tu. Kita nak beratur lah menuju ke tempat penyimpanan barang. Cakap je. Kita nak on the way ke starting point Singapura Marathon. Berapa ribu orang? 20,000 lah. Untuk full marathon saja. Untuk full marathon saja. 15,000? Ya. 20,000. Hah? 20,000? So, apa kita buat yang kita nak pergi ke depan lah? Kita cuba berada di depan yang mungkin lah. Itu antara yang mengelakkan kesesakan. Okey. Sebab dia memang terus sesak. So, kita akan cuba pergi ke depan. Ke depan yang mungkin. Cuba ni. Setelah
penat jalan. Video penat jalan dalam 800 meter dari belakang Kau kita dah sampai ke depan. Alright, 3 minutes more. 3 minutes more. Are we ready? Put your hands. Cakap belon lah. Dah cakap Kereta. Tak payah. Tengok, nampak belon je dah. belakang tempat ambil. Sebelah sana adalah titik yang mati. Belum membuat U-turn. Lewat. Sekarang kita berada dalam kilometer ke-6. Kilometer ke-14. Lagi 30. Lagi 3 bulan lepas 28 kilometer. Adik dah ke masuk pagi. Masih ramai je di belakang. Sekarang 21 km baru je bermula. Nampak belum? Kita berada di kilometer 28. Ada lagi 14 km. Kawasan ni. Saya di stesen yang minum yang ke-14. And 10K runners, use the third entrance on your right-hand side. Please keep moving. Should you feel unwell, please present yourself. Semuanya kerana hal lain dan